Di sebuah kampung yang damai, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Kadok. Seorang yang baik hati, namun sering diperdaya kerana terlalu mudah percaya. Pak Kadok memiliki seekor ayam sabung yang gagah dan perkasa. Namanya si Kunai, ayam yang dikatakan tiada tandingan. Suatu hari, istana mengumumkan pertandingan sabung ayam. Seluruh kampung bersorak. Inilah peluang Pak Kadok mengubah nasibnya. Namun, takdir mula berubah arah. Seorang pembesar istana menghampiri Pak Kadok dengan senyuman yang penuh muslihat. Pak Kadok, tukarlah ayam kita. Ayam beta lebih hebat. Tanpa berfikir panjang, tanpa menyedari akibatnya, Pak Kadok bersetuju. Satu keputusan yang bakal mengubah segalanya. Hari pertandingan tiba. Debu berterbangan, sorakan bergema. Ayam bertarung dengan sengit. Paruh berlaga, sayap berkibar, dan akhirnya ayam itu menang. Pak Kadok melompat kegembiraan. Menang! Menang! Namun, kegembiraan itu tidak lama. Pembesar itu ketawa perlahan. Benar Pak Kadok, ayam itu menang. Tetapi, ayam itu kini milik beta. Dunia Pak Kadok seakan terhenti. Barulah dia sedar, bukan sahaja ayamnya hilang, malah kampungnya sendiri telah tergadai. Dia terduduk lemah dengan hati yang hancur. Menang sorak, kampung tergadai. Sejak hari itu, kisah Pak Kadok menjadi pengajaran bahawa kepercayaan tanpa berfikir boleh membawa kerugian yang tidak terhingga.